AI Podcast. Selamat datang ke perbincangan kita. Kita ni manusia kan? Memang dari dulu lagi ada tarikan nak sedut macam-macam benda. Dulu rokok biasa, sekarang ni vape moden pula yang popular. So persoalan dia sekarang, vape ni betul ke lagi baik untuk kesihatan kita berbanding rokok? Hari ni kita nak kupas lebih dalam sikit, kita tengok apa kata kajian-kajian sains terkini. Kita nak cuba faham apa beza dia, risiko dia, pasal ketagihan dan juga idea kurangkan mudarat ni. Semua berdasarkan bukti lah kan? Betul tu. Okey, jom kita mula dengan asas perbandingan dulu. Rokok biasa yang tradisional ni, kita semua tahulah kan, dia bakar tembakau. Proses bakar tu kuncinya. Sumber macam CDC cakap, asap dia tu ada dalam 7,000 bahan kimia tau. Banyak tu. Yang lagi risau, dalam 70 tu karsinogen, benda penyebab kanser. Memang jelas kaitannya dengan kanser paru-paru, sakit jantung, COPD, stroke. Banyak kajian dah tunjuk kan? Okey, faham. Itu rokok. Sekarang kalau vape pula, e-rokok ni, dia tak bakar apa-apa kan? Dia cuma panaskan cecair tu jadi wap atau aerosol, bukan asap. Betul. Cecair tu biasanya ada nikotin, perisa, propilena glycol, gliserin sayuran. Kajian memang tunjuk aerosol vape ni kurang bahan kimia toksik berbanding asap rokok. Itu fakta lah setakat ni. Bunyi macam bagus sikit lah kan? Tapi mesti ada tapinya. Mesti ada. Kena ingat, kurang bahaya tu tak sama dengan selamat atau tak bahaya langsung. Jauh beza tu. CDC pun ada sebut, wap vape ni masih ada benda yang mungkin bahaya. Macam logam berat, contohnya pelumbom. Nikel. Ada juga sebatian organik meruap, VOC orang panggil. Dan satu lagi, zarah ultra halus. Kecil sangat, boleh masuk jauh ke dalam paru-paru. Pasal perisa tu pun satu hal juga kan? Ada dengar cerita pasal ni, macam mana tu? Ya, perisa ni dia kompleks sikit. Ada bahan perisa, contohnya dicetyl. Yang kalau kita makan, okey je, selamat. Tapi bila dipanaskan dan kita sedut masuk paru-paru, dia boleh jadi toksik. Kes popcorn lung tu dikaitkan dengan dicetyl ni lah. Kerosakan paru-paru yang agak teruk. Tapi cabaran paling besar sekarang ni, macam banyak kajian sebut, kita tak tahu kesan jangka panjang vape. Benda ni baru lagi kan? Jadi data untuk tengok kesan lepas 10-20 tahun tu memang tak ada lagi. Itu yang merisaukan sikit. Betul juga tu. Satu lagi pasal ketagihan nikotin. Ini pun isu besar kan? Sangat besar. Dua-dua, rokok dengan vape, ada nikotin. Dan nikotin ni memang sangat-sangat kuat ketagihannya. Apa yang buat risau pasal vape moden ni, terutamanya yang jenis pod guna garam nikotin tu, teknologi garam nikotin ni direka supaya rasa dia kurang kasar kat tekak. Jadi orang boleh sedut nikotin yang lebih pekat dan dia serap masuk darah lagi cepat. Kesannya lagi senang nak ketagih, lagi kuat ketagihan tu. Terutama sekali budak muda lah. Ada fakta kata, satu pot tu nikotin dia boleh sama macam 20 batang rokok. Banyak tu. Wow, 20 batang. Okey, dengan risiko ketagihan macam tu, macam mana pula dengan hujah kata vape ni alat kurangkan mudarat? Kan ada orang cakap untuk perokok tegar yang tak boleh berhenti, mungkin vape ni pilihan kurang teruk. Ya, konsep harm reduction atau pengurangan kemudaratan tu memang ada dibincangkan. Logiknya, untuk perokok dewasa yang memang tak dapat atau tak nak berhenti nikotin terus, beralih sepenuhnya ke vape, mungkin boleh kurangkan pendedahan diorang pada toksin asap rokok yang lagi banyak dan bahaya tu. Tapi perkataan penting kat sini ialah sepenuhnya. Sepenuhnya. Maksudnya tak boleh campur-campur lah. Itu kritikal. Sebab data tunjuk, ramai yang akhirnya jadi dual users. Dia isap rokok, dia isap vape juga. Kalau macam tu, faedah pengurangan mudarat tu mungkin hilang atau kurang banyak lah sebab masih terdedah pada asap rokok. Lepas tu ada lagi isu lain. Macam kesan pintu masuk. Risau budak muda start dengan vape, lepas tu cuba rokok pula. Dan macam kita cakap tadi, kesan jangka panjang vape tu masih tanda tanya besar. Okey, faham. Itu kesan pada orang yang guna. Tapi orang sekeliling macam mana pula? Kalau asap rokok sekunder, kita tahu bahaya. Wap vape ni, orang kata dia hilang cepat. Betul ke tak bahaya langsung? Dia memang hilang lagi cepat dari asap rokok dan kandungan toksin dia pun kurang.
Tapi kajian tunjuk dia bukan tak bahaya langsung. Orang sekeliling masih boleh terdedah pada nikotin, zarah halus, bahan kimia lain dalam wap tu. Jadi, walaupun risiko dia mungkin lagi rendah dari asap rokok sekunda, pilihan paling selamat untuk orang lain ialah tak terdedah langsung lah kan. Ada satu benda macam pelik sikit bila kita tengok persepsi orang ramai. Ada kajian kata ramai perokok sebenarnya ingat vape ni sama bahaya atau lagi teruk dari rokok. Macam mana tu? Kan? Ironi betul. Persepsi ini salah sebenarnya berdasarkan bukti semasa. Tapi ia wujud. Ini jadi masalah lah kalau kita nak galakkan perokok tegar beralih ke vape sebagai langkah kurangkan mudarat. Diorang tak percaya. Tapi di sebelah lain pula, tarikan perisa vape yang macam gula-gula, buah-buahan tu campur dengan pemasaran lagi, memang dah buat vape ni popular gila kat kalangan budak muda yang tak pernah merokok pun. Ini yang lagi merisaukan. Kita mungkin dapat generasi baru yang ketagih nikotin pula. Masalah lain pula timbul. Jadi kalau nak rumuskan semua ni, apa poin utama untuk pendengar kita? Rumusannya, bukti setakat ni macam tunjuk vape ni berkemungkinan kurang bahaya berbanding merokok. Tapi, ada tapi besar dia. Ini cuma relevan untuk perokok dewasa yang dah sedia merokok dan dia beralih sepenuhnya ke vape. Untuk orang yang tak merokok, terutama budak muda, mula guna vape tu bawa risiko dia sendiri. Risiko ketagihan, risiko terdedah bahan kimia yang kita tak tahu kesan penuh dia lagi. Maksudnya, pilihan terbaik tetap... Pilihan paling selamat memang tak ada keraguan. Ialah elakkan dua-dua. Elak rokok, elak vape. Bebas nikotin sepenuhnya. Itu yang terbaik untuk kesihatan. Okey. Dan sebandir penutup, mungkin satu soalan untuk kita semua fikirkan. Kita dah banyak bincang, banyak debate mana satu yang kurang jahat, vape ke rokok. Tapi mungkin soalan yang lagi dalam patut kita tanya, kenapa kita sebagai masyarakat macam masih boleh terima ketagihan nikotin ni secara meluas? Tak kiralah cara dia datang tu macam mana. Adakah fokus kita pada cara sedut ni buat kita lupa nak tangani isu ketagihan tu sendiri? Sesuatu untuk anda fikirkan?